Yahudi ni sebenarnya dia bukan nama asal bagi agama Bani Israel. Dalam ayat ini Allah SWT menafikan gelaran Yahudi terpakai kepada Anbiya Bani Israel. Sebaliknya kalimat ini disebut sebanyak 8 kali di dalam Al-Quran dan kesemuanya merujuk kepada satu tema yang sama, iaitu penyelewengan dan permusuhan kepada wahyu. Jadi istilah Yahudi ini lebih tepat merujuk kepada satu jalur keturunan Bani Israel, dan penggunaan nama keturunan ini sebagai identiti kepada Bani Israel dan agama mereka telah berlaku pada satu era yang penting yang dikenali sebagai era Babylon Exile. Jadi di era inilah sebenarnya berlakunya penyelewengan yang sangat ketara terhadap Taurat dan penyusupan elemen keagamaan Babylon terhadap akidah Bani Israel yang ketika itu lebih dikenali sebagai Yahudi. Sebenarnya terlalu banyak pemungkaran tentang sisi kejahatan Yahudi yang saya perlu kongsikan kepada anda supaya kita semua lebih faham isu sebenar yang berlaku pada tanah Palestin hari ini. Jadi saya sedang usahakan projek kandungan tanah dijanjikan ini dengan Bumi Mi'raj dan Pemikir yang sekarang ini giat bangunkan projek media Islamik dan Palestin di media sosial. Kalau anda setuju konten Palestin dan pembongkaran Yahudi ini perlu dipertingkatkan, sokong projek ini dengan sumbangan melalui link yang ada di bawah. Jadi bagaimana kita nak mula? Okey, begini. Okey, jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah peta yang mana menunjukkan kepada kawasan pemerintahan Bani Israel setelah daripada wafatnya Nabi Sulaiman AS. Kalau kita lihat di dalam peta ini, terdapat dua pemisahan di antara kerajaan yang disebut sebagai Kingdom of Israel Samaria yang mewakili 10 keturunan daripada Bani Israel, dan yang kedua di bahagian selatan iaitu disebut sebagai Kingdom of Judah yang mana mewakili 2 keturunan iaitu Tribe of Judah dan Benjamin. Kerajaan Judah ataupun Yahuza sebenarnya merujuk kepada Tribes of Judah yang berasal usul dari jalur anak keempat Nabi Yaqub AS yang bernama Judah. Jadi gelaran Yahudi sebenarnya dinisbahkan kepada Tribes of Judah yang mewarisi kerajaan Judah tersebut. Persoalannya, bagaimana identiti keturunan Judah ini boleh begitu dominan sehingga dikenali Bani Israel hari ini sebagai nama Yahudi? Jadi pada tahun 721 sebelum Masihi, kerajaan Israel Samaria di utara akhirnya telah dijajah oleh tentera Assyria dan mereka dihalau keluar lebih 27,000 orang Bani Israel ke Mesopotamia sehingga mengakibatkan diaspora Israel terbesar seluruh dunia dan menghilangkan 10 susur galur keturunan Bani Israel dalam sejarah mereka yang dikenali sebagai The Loss of 10 Tribes. Jadi diaspora ini sebenarnya menyebabkan sebahagian keturunan Bani Israel ini telah berhijrah meninggalkan tanah Syam dan mereka menuju ke kawasan Afrika dan Asia serta berasimilasi dengan masyarakat di situ. Dan polemik The Lost Tribes ini menjadi naratif ciptaan negara Israel pada kurun ke-20 dengan projek membawa pelbagai etnik kerana Israel dari pelbagai negara. Seperti etnik ini dan ini, mereka ini dikatakan adalah keturunan Bani Israel yang telah hilang. Jadi sejak daripada itu, runtuhnya kerajaan Israel Samaria dan diaspora 10 tribe tersebut, satu-satunya keturunan dan kuasa politikal Bani Israel yang masih kekal selama hampir 500 tahun setelah itu adalah Kingdom of Judah ataupun Yehuza. Sehinggalah pada tahun 586 sebelum Masihi, setelah lebih kurang 30 bulan kerajaan Judah dikepung oleh pemerintah Babylon iaitu Nebuchadnezzar, akhirnya mereka dikalahkan dan dihalau keluar ke Babylon. Maka ketika inilah Baitul Maqdis telah pun dirobohkan, Taurat pun dibakar dan pemerintahan Bani Israel di atas tanah Palestin akhirnya berakhir. Jadi era Bani Israel yang hidup di bawah pemerintahan Babylon tertumpu kepada keturunan Judah dan mula dikenali sebagai Yahudi. Dan untuk kita memahami bagaimana era Yahudi di Babylon adalah titik penyelewengan yang terbesar, kita sebenarnya perlu faham kepada konteks tamadun Babylon itu sendiri. Pertamanya, Babylon adalah sebuah tamadun Mesopotamia sekitar kurun 18 sebelum Masihi yang berasal usul dari legasi Raja Namrud melawan Tuhan dan terkenal dengan binaan Menara Babil yang direka untuk berperang dengan Tuhan di langit. Sehingga Namrud sendiri telah mengangkat dirinya sebagai Tuhan, dan ketuhanan Namrud dalam kepercayaan Babylon telah dianggap oleh sejarawan sebagai titik persamaan dengan berhala sembahan Babylon yang bernama Marduk, dan ia telah berkembang selama ribuan tahun sehinggalah ke era Nebuchadnezzar II pada kurun ke-6 sebelum Masihi. Nebuchadnezzar sendiri sebenarnya adalah seorang pendeta agama Babylon sebelum menjadi raja, dan di zamannya lah sebenarnya terkenal dengan pembinaan pelbagai kuil, terutamanya Ishtar, Esagila dan Etemenaki, iaitu kuil utama yang dipersembahkan kepada Dewa Marduk. Jadi di bawah pengaruh Babylon inilah sebenarnya terbentuk
susunan agama Yahudi yang merujuk kepada penulisan semula Taurat. Taurat yang ditulis semula dan diubah suai menurut kehendak Rabai Yahudi, mengandungi beberapa aspek undang-undang teras dan juga menjadi akidah bagi Yahudi. Manakala Talmud pula adalah koleksi oral law ataupun Mishnah yang berkaitan dengan tafsiran Taurat serta panduan utama dalam penerangan sistem undang-undang Yahudi. Jadi apabila kebanyakan sumber-sumber asas Yahudi ditulis dalam era Bani Israel di Babylon, ini telah menjadikan kepercayaan syirik Babylon itu sendiri telah menyerap masuk dan menyelinap di dalam agama Yahudi. All Jews shall have the right to protect themselves and shall be entitled to take all the property of their attackers. Keduanya, ekonomi Babylon berasaskan kepada kapitalis perbankan, seperti dalam catatan Murashu Family yang mencatatkan aktiviti kredit mereka dengan beberapa nama Yahudi di Babylon. Jadi ribuan tahun sebelum munculnya keluarga Rothschild, orang Yahudi sebenarnya telah lama pun berhubung dengan tradisi perbankan Babylon, sehingga membentuk beberapa keluarga elit Yahudi kaya di Babylon dan keturunan mereka ini kekal di sana, sehingga membentuk pusat Yahudi Babylon selama ratusan tahun. Dan mereka telah mempengaruhi pembentukan Talmud Babylon sehingga mendefinisikan riba sebagai satu ganjaran bagi menunggu pemulangan pinjaman. Sehinggalah tahun 539 sebelum Masihi, Empayar Babylon musnah dijajah oleh Raja Cyrus dari Parsi. We ask for our freedom. You will be given your freedom and ample provision for your journey. Maka Raja Cyrus telah menitahkan untuk kaum Yahudi untuk pulang semula ke Baitul Maqdis dan menjadi wakil jajahan Parsi di sana. Dan ini membentuk era The Second Temple, yang mana terbentuknya sebuah identiti wilayah kerajaan yang dikenali sebagai Yehud Medinata ataupun Bandar Yahudi. Betul, Yahudi boleh dirujuk sebagai agama Bani Israel, tetapi ia adalah satu versi yang diselewengkan daripada agama asalnya, iaitu agama Tauhid yang telah pun dibawa oleh para Nabi.